benda ni ramai yang dah tahu. Tapi mungkin lupa, lalai. Sebab kita manusia kan. Lepas tu dekat dunia ni banyak benda-benda yang distraction. Buat kita hilang fokus. Kita bangun daripada tidur, tujuan kita nak buat kerja tu, nak buat, kita dah set dah. Malam sebelum tidur tu macam ni. Tapi bila bangun tidur, kita tak boleh kawal. Dengan family, personal life, dengan business, dengan kerja. Sampai apa yang kita dah plan, apa yang kita dah set malam tadi sebelum tidur, terus lupa. Sampai ada satu benda ni, benda simple. Kita apa yang kita buat sehari-hari. Dalam rumah, keluar rumah, jumpa orang. Semua bagi kesan sampingan. Semua bagi efek dekat diri sendiri. Benda tu, apa kita consume. Apa yang kita tengok dekat social media. Apa yang kita letak dalam fikiran. Apa yang kita pilih nak fikir. Bila kita ulang fikiran tu jadi perasaan. Tengok apa yang kita fikir tu. Kalau fikir benda yang positif, benda yang bermanfaat, kita pun rasa happy. Ada masalah pun kita tengok masalah tu cepat. Kita tak senang gelabah. Kita tak cepat dah datang anxiety ataupun panik. Sebab emosi, perasaan tu dalam keadaan stabil. Tapi kadang-kadang kita tanya-tanya, macam mana kita nak kawal fikiran ni? Apa yang kita buat dekat dunia ni, semua berdasarkan apa dalam fikiran, apa perasaan kita. Dan kita mula sedar, tengok keliling, betul lah. Apa yang aku fikir, apa yang aku rasa ni, ke arah tu lah yang aku buat. Yang tu lah aku punya action. Contohnya, niat tu dah betul. Nak tolong orang, nak mudahkan urusan orang. Ataupun nak selesaikan satu projek, bisnes. Nak selesaikan yang patut selesai. Dalam hati tu, niat tu, okey, aku nak selesaikan. Ataupun dalam fikiran tu dah set. Nak selesaikan benda tu. Tapi dalam perjalanan nak buat benda tu, fikiran tu, kita overthinking. Ataupun berfikir benda-benda yang negatif. Macam, takutlah kalau benda ni tak jadi. Kita ulang. So, benda tu turun ke bawah, jadi perasaan. Benda tu belum buat lagi, belum settle lagi, belum habis lagi buat. Terus rasa give up. Terus harapan, semangat tu hilang. Mana pergi harapan, semangat tadi tu yang mula-mula masa keluar rumah. Aku nak settlekan benda ni, aku nak selesaikan hari ni juga. Mana pergi benda tu? Tak remeh, tapi apa yang kita fikir, ulang. Kita tak sedar kan? Tapi sekarang kita dah tahu, kita ambil masa dekat tangan sendiri, jaga apa yang kita letak dalam fikiran tu.